محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ولجميع الأنبياء والعلماء والشهداء والصالحين في البر والبحر أجمعين ثم لأرواح آبائنا وأمهاتنا ولأساتذتنا والمسلمين والمسلمات شاء لله لنا ولهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين من الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat sidang jemaah yang dirahmati, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tamanya kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Rabbul Izzah, Rabbus samawati wal ard, Rabbul Jalil wa Rabbul Alamin. Khaliqun likulli syai'in. Zat yang telah mencipta segala-gala tiap-tiap sesuatu. Apa saja yang ada di hadapan kita, apa saja yang ada di belakang kita, di atas kita, di bawah kita, perkara yang dapat kita lihat, yang tak dapat kita lihat, perkara yang telah binasa, benda-benda yang telah binasa, yang belum diciptakan, yang sedang berada di atas muka bumi ini, yang dapat kita bau, yang dapat kita rasa, yang dapat kita jamah, maka semuanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang disebut ataupun yang diistilahkan di dalam ilmu usuluddin mumkinatun. Perkara yang harus ada, harus tiada, mumkinatun. Atau jaizatun. Jaizat mana perkara yang jaiz, yang harus ada dan harus tiada, sah. Pada sudut, pada pandangan akal kita, dia ni boleh ada dan dia boleh tiada. Itu jaiz. Lawan pada jaiz wajib. Wajib iaitu mesti, lazim ada, wajib pada akal. Lawan pada kata wajib pula mustahil, perkara yang tidak ada, yang mustahil pada akal, tidak terima. Wujud dia tu kita tak terima. Jadi makhluk ini jaizat, perkara yang harus ada, harus tiada, ataupun dipanggil hawadis. Hawadis, perkara yang baharu. Wujud dia tu sebelum daripada ketiadaan, wujuduhu ba'dal adam. Itu antara istilah. Pada istilah di dalam ilmu usuluddin, pada perkara yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala, daripada perkara yang mawjud. Benda-benda yang ada yang lain daripada Allah dipanggil mumkinat, jaizat, hawadis, makhlukat. Itu maknanya selain daripada Allah. Jadi sebagai i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, semua yang ada di atas dunia ini, daripada 7 petala langit, 7 petala bumi, hujung rambut, hujung kaki kita ni, segala-gala adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Khalaqas samawati wal ard. Dialah Allah Taala yang telah mencipta akan 7 petala langit dan 7 petala bumi. Sidang jemaah yang dirahmati, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kesempatan di tengah hari yang mulia ini, saya nak berkongsi beberapa hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan menjadi satu nur cahaya yang masuk dalam sanubari kita untuk mendatangkan tindakan-tindakan yang membawa kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, an Amrin ibn Shu'aibin an abihi an jaddihi radhiyallahu taala anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala awwalu salahin
hadhil ummah bil yaqini waz zuhdi wa awwalul fasadiha bil bukhli wal amali. Rawahul Baihaqi fi Syu'abil Imani. Jadi dalam satu hadis yang diriwayatkan daripada Umar bin Syu'aib, terima daripada bapanya dan daripada datuknya. Jadi dia berkata, pertama-tama kebaikan, awalu salahin hadhil ummah, yang paling utama, yang terawal daripada kebaikan umat ini, bil yaqini, ialah dengan keyakinan. Jadi untuk datangkan solah, datangkan kebaikan pada umat, pada diri kita dan pada umat pada umumnya sekalian ummah, apabila adanya yakin, keyakinan yang betul. Yakin asas daripada kebaikan, yakin asas daripada kejayaan. Jadi apabila kita bina, kita bentuk yakin yang sahih, maka kejayaan ataupun kebaikan akan datang pada kehidupan kita dan juga masyarakat dan alam. Wazuhdi dan zuhud, dengan yakin dan zuhud. Jadi yakin-yakin ni, kalau kita kata yakin ni percayalah. Iman ialah kepercayaan. Tasdiq, al-imanu lughatan at-tasdiq. Iman pada lughah, kita kata iman. Orang yang beriman panggil mukmin. Iman pada lughah ialah at-tasdiq, kita membenarkan. Jadi pada istilah bima jaa bihin nabi bima ulima minad din bid darurah. Jadi iman ini iaitu kita membenarkan apa saja yang datang daripada nabi, daripada perkara yang diketahui daripada urusan agama dengan mudah, dengan jalan yang mudah. Makna kita terima. Misal kata as-salatul khamsu wajibatun, sembahyang yang 5 waktu itu wajib. Sembahyang 5 waktu wajib. Perkara mengetahui urusan solah ni wajib secara darurah, maknanya secara mubah. Tak perlu nazariyah, perlu tilikan, nak kena jumpa nas, dalil. Pada umumnya masyarakat Islam dia mengetahui sembahyang maktubah, sembahyang mafruḍah, sembahyang yang fardu adalah 5 waktu. Itu pada umum, makna semua masyarakat, semua orang Islam tahu. Jadi kalau begitu iman ni kita yakin dengan apa saja yang dibawa datang oleh Nabi daripada urusan agama dengan jalan mudah. Itu ialah iman. Kita membenarkan. Maknanya tak keluar daripada zawahir, tak keluar daripada zahiriyah, anggota jawarih. Iman inilah dalam hati. Untuk sempurnakan iman, kita gunakan anggota badan kita untuk menunaikan hak iman. Adapun iman itu sendiri adalah kepercayaan kita di dalam hati, keimanan kita sungguh, yakin sungguh segala-gala berlaku biiznillahi azza wajal. Semuanya bergerak, semuanya berlaku, semuanya terhasil dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala. Ma asaba min musibah illa biiznillah. Tidak ada yang mengenakan musibah melainkan dengan keizinan Allah. Ini yakin. Jadi umat ini akan mendapat kebaikan apabila ada yakin yang sahih. Maknanya ada orang yakin yang batil. Dia yakin juga, dia percaya, tapi percaya kepada batil. Itulah jadi perkara-perkara khurafah, percaya perkara benda-benda yang karut. Maknanya benda tu, perkara tu berlaku, tapi kepercayaan tu adalah karut. Nampak tak? Ini orang panggil yakin yang batil. Yakin kita semua gerak, harakah, sukun kita, intikal, berpindah kita, segala-gala gerak-geri kita semua daripada Allah. Baik buruk daripada Allah. An-naf la nafi'a illallah nafi'u li kulli syai'. Tidak ada yang mendatangkan, yang memberi manfaat melainkan Allah memberi manfaat tiap-tiap suatu. La darra illallahu daru li kulli syai'. Tidak ada yang bagi mudarat melainkan Allah yang bagi mudarat tiap-tiap satu. Tiba-tiba percaya benda ni sekian-sekian, kalau berlaku sekian-sekian, nanti jadi begini. Nafi dah kudrah Allah, dia nafi dah iradah Allah. Sedangkan segala-gala berlaku dah ta'alluq dengan iradah Allah.
Bila Allah Ta'ala ta'alluq iradah, kita belajar sifat iradah kan. Sifat iradatun. Apa arti iradah? Apa arti iradah? Sifat 20 tu lah. Iradatun, arti dia apa? Mana? Berkendak. Betul, berkendak. Kemendengar. Iradah. Iradatun bahasa Arab, terjemahan dia berkendak lah, ataupun pekehendak. Jadi Allah ada kehendak. Kalau kita nisbah manusia, dia panggil keinginan. Betul tak? Cita-cita, keinginan. Allah Ta'ala ni tak panggil lah Allah ada keinginan. Lughah tu, bahasa tu jadi musyarakah pula. Jadi macam sifat manusia pula. Allah Ta'ala ada kehendak dia. Walaupun samalah makna tu. Pada makna kehendak dengan keinginan. Saya hendak sekian, saya ingin sekian, sama je. Cuma istilah ulama dia ajar dalam kitab-kitab Usuluddin, Allah bersifat berkehendak. Jadi kehendak, bila berlaku sesuatu ni, arti iradah berkehendak. Apakah makna iradah? Makna dia, arti berkehendak, berkehendak. Makna daripada kehendak adalah Allah Ta'ala menentukan sifat-sifat yang harus pada makhluk. Betul tak? Allah menentu, dinama taksis. Allah menentu sifat-sifat yang harus bagi makhluk. Sakit sifat bagi makhluk, sehat sifat bagi makhluk, hidup sifat makhluk, mati sifat makhluk, kaya miskin sifat makhluk, tenang susah sifat makhluk. Allah Ta'ala tak boleh kata tenang, tak boleh kata susah. Kerja banyak lah Tuhannya nak atur sekalian alam ni, tadbir. Tak boleh kata Tuhan susah. Susah ni sifat makhluk. Ataupun kita kata Tuhan ni senang, lenang, dok relax. Tak boleh juga. Sifat makhluk. Nampak tak? Sehat sifat makhluk, sakit sifat makhluk. Kita tak boleh kata Tuhan ni tak pernah sakit. Sehat sentiasa. Sehat ni sifat makhluk. Tuhan tak bersepakai sifat makhluk. Nampak tak? Jadi kalau sehat pakai tafahum manusia, jadi waham dia. Allah Ta'ala ni kena jaga kesihatan pasal sihat sentiasa. Tidak. Allah bukan zat serupa makhluk, bukan sifat seumpama makhluk. Jadi kalau begitu kita kata apabila Allah Ta'ala ada iradah, segala-gala berlaku setelah taksis. Allah menentu dia sehat sekian-sekian masa, sihatlah dia, kehendak Allah. Berlaku mudarat dia ni, berlaku kemalangan, wal iyazabillah, dah iradat Allah. Allah menentu Allah sejak azali. Nampak tak? Allah menentu sejak azali, bukan hari ni, takdir hari ni. Dia ada setengah-setengah tu dia mesyuarat. Ada setengah tu tiap-tiap hari mesyuarat, ada mingguan dia mesyuarat. Untuk program ini kita mesyuarat hari ini. Jadi hari ini punya amalan, hari punya urusan, hari ini nak mesyuaratkan. Takdir berlaku hari ini. Tu orang panggil takdir dia, keputusan berlaku semasa musyawarah. Nampak tak? Berlaku tu setelah dimesyuaratkan. Jadi hari ini berlaku Allah takdir pagi tadi ke? Pukul 3 punya kes berlaku, takdir lepas subuh ke? Tak, sejak azali takdir. Jadi orang yakin yang sahih, percayaan yang sahih, segala-gala berlaku biiznillah, dengan izin Allah. Nampak tak? Tak adalah timbul khurafah. Percaya tu percaya ni macam takdir yang baru. Kamu keluar rumah, bila nampak ular lalu, maknanya jangan pergi, tu bahaya musibah depan. Hadis mana sebut? Nampak tak? Jadi kalau sekian-sekian, bunyi sekian-sekian, jangan keluar, bahaya, ada mudarat di hadapan. Kalau burung sekian-sekian bunyi, benda khurafah akan berlaku lah. Benda percayaan karut dia, kamu akan berlaku malapetaka. Tidak, nampak tak? Semuanya dah iradah Allah, ternafilah semua perkara-perkara khurafah, percayaan karut ni. Sepatut kita tinggal lah, kita mengaji, nampak tak? Ahli sunnah wal jamaah, keyakinan, kepercayaan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Usaha nak selamatkan diri boleh, tetapi keyakinan kita tentu pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu sampai tahap setengah tu sembelih
sembelih binatang nak tolak bala, tolak musibah dengan niat bagi jamu makhluk. Sembelih lembu, jamu dekat hutan tu. Jamu hantu pun ada. Macam-macam lah karut. Tidak, kita orang beriman yakin hanya pada Allah, segala-gala berlaku dengan keizinan Allah. Jadi umat ini, masyarakat, apabila mereka ada yakin yang betul dengan Allah, maka mereka ni akan berjaya, mendapat solah, kebaikan. Wazuhdi, dan juga mereka bersifat zuhud. Walaupun dia ni jenis kaya, jenis harta banyak, tapi apabila ada sifat zuhud, sifat dia ni tidak mementingkan mana-maknanya, tidak bekerja-kerja dengan dunia, dia memada apa yang ada. Ini setengah bersifat yang membawa kepada solah umat ini. Bukan kita tidak digalakkan je harta, carilah harta, timbun banyak mana sekalipun bagus, membantu menjana ekonomi orang Islam. Orang Islam biar galakkan orang Islam niaga, menjana ekonomi. Bukan setakat dia nak kaya, dapat keuntungan, pada masa yang sama boleh membantu ummah. Betul tak? Niaga. Kalau boleh kita makan gaji pun ada peluang berniaga. Nampak tak? Orang Islam digalak berniaga. Kalau kita tak berniaga, orang Islam tak berniaga, orang kafir akan berniaga. Bila orang kafir berniaga, dia akan jadi supply barang-barang semua daripada perbuatan mereka. Jadi timbul syubhah makanan. Tengok di pasaran, makanan di pasaran banyak kilang pada Islam ke kilang orang bukan Islam? Perbuatan orang Melayu kita ke atau bangsa asing yang kita ragui status dia? Sampai nak makan mi pun tak ada, payah nak cari orang Islam. Mi boleh kata asasi lah tu, buat sarapan ke hari-hari minggu. Mi goreng, nak buat mi sup ke, mi tu beli pada mana? Bihun kilang mana buat yang nak masuk perut kita? Tu maka kita galakkan orang Islam berniaga, dan yang berniaga kita bagi sokongan. Nampak tak? Kalau pergi pasar, kedai, tengok cop nama tu. Cop nama dibuat oleh siapa dia? Biar ada bin situ. Ini anak lelaki. Gomo juga kita. Nampak tak? Maknanya kita sokong pembuatan daripada orang Islam. Jadi maknanya apabila kita kata harta banyak ni nak ke zuhud. Zuhud ni maknanya cukup apa yang ada. Termasuk jumlah qanaah. Zuhud, tak terkejar-kejar dengan dunia. Jadi apabila umat ni bersifat zuhud, maka akan mendapat solah, dapat kebaikan di sisi agama kita. Kerana apa? Nabi sendiri pesan, izhad fid dunya yuhibbakallah. Kamu zuhudlah di dunia ini, yuhibbakallah, nescaya mengasihi akan dikau oleh Allah. Allah kasih orang zuhud. Zuhudlah maknanya tak terkejar-kejar dengan dunia, hidup bersederhana, hidup dia ni mudah, tak ada kejar-kejar nak bermewah-mewah. Harta banyak pun diinfak kepada yang mustahik, yang patut dia belanjakan harta dia. Ni orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang orang yang alim, orang ilmu banyak ni dia jenis kedekut. Kadang-kadang yang jenis jahil ni, orang yang ilmu tak ada banyak mana tapi jadi pemurah. Murah belanja dia, harta dia mudah dibelanjakan. Jadi bagaimana ada riwayat, as-sakhiyu al-jahilu ahabbu ilallahi ta'ala minal abidil bakhil. Orang yang murah hati ni, hati dia murah, mudah nak belanja orang, harta tu mudah cair, mudah untuk ahli keluarga, untuk jiran saudara dia. Harta mudah dia keluarkan dengan keyakinan yang penuh bahawasanya harta tu akan diganti balik. Wa ma anfaqtum min syai' fa huwa yukhlifuh. Allah Taala firman, apa saja yang kamu infakkan daripada harta kamu itu, fa huwa yunfiquh, maka Allah Taala yang fa huwa yukhlifuh, Allah Taala akan menggantikan balik. Akan masuk balik. Cuma bila masa banyak mana tu serah kepada Allah, yang pastinya Allah Taala akan ganti balik. Timbul keyakinan yang sahih, kita akan mampu untuk mudah berlanja kepada saudara-saudara kita. Jadi as-sakhiyul jahil, orang yang murah hati yang jahil. Dia ni jahil, ilmu tak banyak mana tapi harta mudah belanja. Kita boleh kenal dia ni tak mengaji mana, ilmu tak banyak mana ilmu dia, tapi kalau ajak minta tolong, kalau jenis ada majlis-majlis dia ni memang ringan tulang, mudah harta, mudah belanja.
Orang macam ni ahabbu ilallah, terlebih kasih kepada Allah Ta'ala minal abidi al-bakhil, daripada satu orang yang kuat buat ibadat, sembahyang berjemaah, jaga sembahyang sunat banyak, baca Quran, berzikir, tapi bakhil. Harta tu payah nak keluar daripada poket dia, payah. Jadi dibanding satu orang yang murah hati walaupun dia jahil, dengan satu orang abid tapi bakhil, Allah lebih kasih orang yang suka membelanjakan harta. Macam mana baru ni berita dalam satu akhbar, satu orang pemuda rasa jemaah jemaah sekalian mungkin ada terbaca 2-3 hari baru ni. Satu orang pemuda, dia ni graduate. Jadi dia lihat masyarakat, bila tengok orang ramai ni sekarang, suasana ekonomi sekarang lah, harga barang sekarang ni, beli kuih, tengok orang ramai beli kuih ni, harga mahal sekarang. Ya. 4 biji 5 biji RM2. Ghalib gitulah kita Kuala Lumpur ni. 5 biji RM2. Saiz tu kan halus, saiz kuih tu. Harga naik dah, tapi saiz tu saiz lama, kadang kecil lagi. Nampak tak? Sepatut bila harga naik, barang tu standard lah. Tengok biskut-biskut, makanan-makanan ringan, harga naik, barang tambah sikit. Ni masalah. Jadi apabila dia lihat masyarakat keadaan suasana nak beli, jadi bila harga mahal, nak beli tu berasa jemu, berasa bosan nak beli. Beli pun berasa nak bayar tu pun berat hati, betul tak? Bila mahal, setengah-setengah masalah jual beli. Jadi apabila begitu, alternatif dia bagaimana dia nak bantu masyarakat. Dia nak tolong, dia baru graduate, dia nak tolong. Bila dia nak tolong, dia pun niaga, dia jual donat. Mungkin jemaah baca lah kan, dia jual donat. Dia kata dia jual donat, harga berapa donat dia? Harga 10 sen. Kita 5 biji RM2, mana jatuh satu 40 sen. Dia jual 10 sen sebiji donat. Boleh buat 100 biji habis. Sampai order seminggu, dia kata jual-jual sampai ada order 1000 sampai 1000 biji. Buat harga tetap 10 sen. Berebutlah 10 sen. Nah, kita kalau kat bawah tu jual kuih 10 sen, pecah meja. Berebut. Terbalik sambal-sambal tu. Nasi lemak 50 sen. Balik meja tu terbalik dah. Berebut. Tapi boleh. Pasal apa? Niat dia nak bantu masyarakat. Sampai order. Sampai tahap apa? Dia bagi tahu sampai tahap bila jual murah, niat nak membantu. Sampai ada makcik-makcik pula recommend nak jadikan melantu pula, tengok. Tak rezeki tu. Bila buat kebajikan, 70 pintu kebajikan Allah buka. Niat nak bantu. Modal apa? Modal buat kuih sebiji 10 sen. Jual. Tengok sampai tahap makcik-makcik datang nak buat menantu. Kita kadang kaya-kaya pun nak recommend diri kita, nak tawarkan diri kita pada orang ramai ni. Orang scan lagi, delete lagi, mengaji mana, kamu duduk kampung mana. Ini jual donat sebiji. Orang tua-tua nak ambil selalu buat menantu. Bukan kata orang tua-tua, makcik-makcik nak ambil menantu. Ada perempuan-perempuan tawar nak jadi isteri pula. Boleh balik. Balik ni buat karipap pula. Donat ada dah. Jual karipap 20 sen. 20 sen tu murah dah, 20 sen. Kalau nak cepat lagi 10 sen lah. Karipap 10 sen satu. Viral kan Facebook, tengok. Buat mantu selalu dah. Jadi nak tengok Allah Ta'ala tunjuk. Bila niat baik, niat kebajikan dia, niat lillahi ta'ala, dia pun sedar dah. Jangan dikata ambil kesempatan. Dalam 1000 biji, tak sedap 100 biji, RM40 dia untung, dia kata. RM40 memang niat nak ikhlas, nak bantu orang ramai. Jadi macam-macam jalan kita nak bantu, betul tak? Mungkin kerja dia payah sampai ada jawatan kuasa masalah peniaga ni nak bagi dia dapur lah, nak bagi alat bantu memasak. Tengok, orang datang nak bantu. Jadi apabila kita murah, ni masyarakat terima kita, rahmat Allah mencurah-curah. Masalah ini kalau kita ni sayang harta, sayang tak bertempat. Nampak tak? Sampai benda yang hak, yang sebenar nak keluar zakat pun takut keluar. Benda yang wajib nak keluar nafkah. Nafkah yang wajibah. Anak isteri wajib dah. Itu tak boleh sayang. Dah harta wajib belanja. Sekali-sekali kita buat tabaruk, sedekah, bagi hadiah. Kan? Itu tak boleh elak, tu wajib.
Ni pelihara ikan, nak beli makanan ikan pun segan. Ikan kuat makan dia kata. Beli pelihara ikan emas 3 ekor, seminggu habis bungkus. Kau puasa lah hari ni. Nak suruh ikan dia puasa. Tengok. Padahal ikan tu kalau lepas dalam sungai dia boleh hidup. Kita nak ambil dia wajib nafkah wajibah. Apa saja yang kita pelihara wajib nafkah dia. Jangan sekali ada masa dia lapar. Kalau kita lepaskan dia, biar dia boleh cari makanan sendiri dekat tanah ni, binatang pelihara ayam itik, dia boleh cari makan sendiri. Tiba-tiba kita pelihara dia duduk dalam sangkar, duduk dalam kandang dia. Sepatut pukul 7 dia cari makan dah, pukul 10 baru nak bagi makan, tabur dedak. Pukul 7 tu dia dah gegar dah kandang, guguk makanan tak sampai. Nampak tak? Jadi itu wajib dah, nafkah wajib. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah, as-sakhiyu al-jahilu ahabbu ilallahi ta'ala minal 'abidil bakhil. Satu orang yang murah hati, dia ni jahil, ilmu tak banyak mana, tapi dia murah hati, lebih Allah kasih daripada satu orang abid yang kuat buat amal ibadah, tapi dia ni orang yang bakhil, sayang harta dia. Qala hadis yang lain, an Abi Fatimata Azdiyi awil Asadiyi radhiyallahu ta'ala anhu qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Fatimata, in aradta an talqani fa aksiris sujuda. Jadi hadis riwayat daripada Abi Fatimah Azdi ataupun Asadi radhiyallahu anhu. Dia berkata akan daku oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pesan pada dia, ya Aba Fatimah, bapa si Fatimah. Bukan Fatimah Rasulullah, tidak. Aba Fatimah makna anak dia nama Fatimah. Orang dulu nama nama-nama ahlul bait, Fatimah, Aisyah, Zainab, nama-nama ahlul bait. Sekarang nama pelik-pelik. Banyak orang hantar mesej, ustaz ni nama ni macam mana? Allah tak jumpa dalam kamus nama ni. Dia nak tengok apa terjemah, baik ke tidak. Nak baik macam mana, nama pun tak ada passion Arab, nama pelik-pelik. Jadi nak terjemah macam mana, dalam kamus pun tak ada. Orang dulu mudah-mudah je, nama ahlul bait, nama sahabah, nama ada dalam kitab je, senang nama. Sekarang ni bagi buku tebal ni tak jumpa lagi, tak puas hati lagi nama anak. Cari tak jumpa, ni tebal ni dah buku. Tak puas hati. Cek buku lain pula. Payah. Ada setengah tu nama sahabat Nabi mudah. Abu Bakar As-Siddiq, Umar Faruq, Ali, Osman, nama mudah-mudah. Nama sahabat Nabi. Jadi kalau betul ni nama anak dia Fatimah. Jadi dia berkata akan daku oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Fatimah, bapa Fatimah, in aradta, jika berkendak engkau, antalqani, engkau nak berjumpa dengan aku akhirat esok. Kalau kamu nak bersama aku, kamu nak berjumpa dengan aku, menyertai aku di akhirat esok, fa aksiris sujudah, maka banyak olehmu akan sujud, perbanyakkan sujud. Jadi di sini menunjukkan bahawasanya siapa nak bersama Nabi, dia kena banyak buat ibadah. Kita kena banyak buat ibadah, perkemaskan ibadah kita. Jadi masalah dunia ni, kalau rajin bekerja, mudah belanja. Kalau rajin bekerja memang mudah belanja, tapi kalau amal ditingkat, akhirat akan selamat. Beza. Kamu nak dunia, rajinlah bekerja, siang malam kamu bekerja, hasil harta. Tapi kamu nak selamat akhirat, banyakkan amal ibadah, sembahyang kita. Sembahyang sunat fardu tentu dah, sembahyang sunat kena perbanyak, tilawah Quran, berzikir, selawat pada Nabi. Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyara. Barang siapa selawat pada aku satu kali, sallallahu ala Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, maka Allah Taala akan selawat pada dia 10 kali. Sallallahu alaihi biha, dengan solah wahidah, asyara 10. Allah Taala selawat pada dia 10. Tafsir ulama, asyara tadi ai minar rahmati, daripada rahmat Allah. Satu selawat boleh rahmat 10. Satu selawat boleh rahmat 10. Cuba bagi amal selawat 10 kali ke. Tiap-tiap waktu selawat 10 kali ke. Sambil memandu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bulan Maulud kita ni.
selawat. Dalam kitab Jawahirul Mahub dia ada sebut selawat dan khasiat. Antara dia selawat syifa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibil qulubi wa dawaiha wa afitil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma 10 kali. Cari selawat, amalkan. Siapa yang amal tu 10 kali, setengah 11 kali, sihah tubuh badan dia. Selawat syifa, kesembuhan. Selawat banyak-banyak. Lagi banyak masalah, lagi banyak selawat. Tu kita tak perasan tu ubat barakah daripada sebut pada Nabi tu. Hampir dengan Nabi syafaat. Selawat apa lagi? Selawat tafrijiyah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil qad wa tanfariju bil qurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bihir raghaib wa husnul khawatim. Baca pula selawat tafrijiyah. Allah Ta'ala akan buka sarair, sir-sir. Allah buka asrar, rahsia-rahsia, terbuka hijab kalau amal selawat. Ni orang soleh. Kita tengok orang soleh buat amal, kita ambil amal dia. Sahabat duduk dengan Nabi, dia ambil amalan daripada Nabi. Kekal, walaupun sikit amal boleh bawa. Bawa mana-mana buat amal. Jadi nak dapat amal ni tengok kita mujalasah, kita duduk dengan siapa. Kalau duduk sign kita, sahabat kita ahli kedai kopi, istiqomah jugalah kita kopi. Nampak tak? Kalau jenis kaki dam haji, tiap-tiap hari ni haji lah kita. Tengok siapa yang kita duduk dengan siapa. Man jalasa ma'al ulama zadahullahu al-ilma wal wara. Barang siapa yang duduk dengan alim ulama, dia ni dengan ustaz, dengan tok guru, dengan alim ulama, dia ni berdamping, rapat. Rapat sungguh macam kawan-kawan biasa dengan ustaz ni. Dengan tuan guru berdamping, mana pergi ikut bersama berdamping. Ada masa bawa pergi ziarah kawasan perumahan kita, ada ustaz bawa anak kita ziarah ustaz. Nampak tak? Tengok kitab-kitab rumah ustaz pun sejuk hati. Man jalasa ma'al ulama, siapa duduk dengan alim ulama, zadahullahu al-ilma wal wara. Allah akan tambah ilmu dan wara. Tak perlu guru tadi hurai kitab 1 jam, kita ziarah dia. Nampak tak? Duduk sebelah dia, ustaz, apa khabar, siap ustaz? Pergi ziarah rumah dia. Warung akan datang. Anak kita yang nakal-nakal ni buat jumpa alim ulama. Buat jumpa tok guru, so sapu sikit kepala dia. Tengok, hemah guru tadi, rohaniah dia tadi datang masuk dalam hati kita. Man jalasa ma'an sulaha ma'as salihin, siapa yang duduk dengan orang soleh. Kalau duduk orang soleh lah, dia ni tuan haji ni kuat ibadah ni. Tahajud dia jaga malam, baca Quran, siang hari sunat duha tak tinggal, puasa istiqamah, orang soleh. Jadi kalau duduk dengan orang soleh, zadahullahu fit ta'at, Allah akan tambah sifat ketaatan. Nampak tak? Tak percayalah kalau kita lihat ahli keluarga kita yang besar, ahli keluarga kita, pakcik kita ke, pak menakan kita ke, jenis dia tu kuat buat amal tu, pakcik kamu ni kuat buat amal, cuba duduk dengan dia. Ada tak sifat ketaatan tu, berasa nak masuk dalam hati tu, berasa nak semayang, berasa baca Quran. Kita ni jenis ghaflah, jenis lalai lah. Nampak tak? Tapi bila duduk dengan dia, berasa semangat nak buat amal ibadat. Charge balik. Tu kesan. Tapi kalau man jalasa ma'an nisa, barang siapa yang duduk dengan an-nisa, apa nisa? Nisa apa? Pandai bahasa Arab. Duk KSCC pun pandai bahasa Arab. Ma'an nisa, makna bercampur gaul. Dia tadi mukhalatah, duduk dengan perempuan. Jabat tu campur dah lelaki perempuan. Minum pun sebelah perempuan. Dalam bah campur dengan perempuan. Jadi campur tu bukan yang berhajat. Berhajat ni mana tak boleh pisah dah, kan? Suasana kita tak boleh pisah duk jabat ni. Ni jenis sembang seronok dengan perempuan. Dia ahli mesyuarat dengan perempuan je masalah. Zadahullah ar-raghbah fid dunya wasyahwah. Allah Taala tambah sifat cinta pada dunia dan juga syahwah. Syahwah yang tak molek lah. Bila campur dengan perempuan, maknanya bila kita mengasingkan diri, usaha asingkan diri, melainkan darurah, terpaksa lah, urusan tu terpaksa. Jadi kalau pelihara sungguh, Allah bagi iman. Iman tu mantap.
Jadi kesan daripada kedudukan kita bercampur dengan siapa, kesan pada iman, kesan pada amal. Kalau kita duduk dengan orang rajin buat amal, kita datang amal, kesan dengan nazar. Ada orang dapat lekat amal ni dengan mauizah, pengajaran, panggil ustaz satu orang, hurai bab ibadah, tekankan bab ibadah, bagi targhib, targhib, penekanan, penggemaran supaya buat amal. Ada orang dapat hemah untuk buat amal, datang amal tadi dengan nazar, tilikan, tengok. Oh, dia ni kuat ni semayang, kejap-kejap baca Quran, kejap baca Quran, terdetik dalam hati kita. Nampak tak? Jadi kalau begitu, kita bercampurlah dengan orang ahli ibadat supaya kita pun dapat buat ibadat. Jadi itu maka Nabi kata, kalau kamu nak bersama aku, kamu banyakkan sujud. Banyakkan sujud. Bila kita rajin bekerja, mudah belanja, kita tingkatkan ibadat, akhirat kita akan selamat. Anaknya akhirat tu panjang masa, tiada henti, tiada penghujung. Jadi semayang sunat, maklumlah. Kemudian yang fardu kita tak boleh batal. Kaedah dia yang fardu, idza dakhala wajaba alaihi itmamuha. Masalah sunat ni fardu. Idza dakhala, apabila dah masuk, makna dah syuruk pada amalan fardu, semayang fardu, pergi nusuk haji yang fardu, wajaba alaihi itmamuha. Maka wajib kita sempurna, mana tak boleh batal. Yang